dua jawatan tu? Ya, satu untuk jawatan Ketua Pembangkang. Saya nak sebutkan, makin pun dalam media pun saya dah jelaskan, ialah satu, Datuk Hamzah sudah tidak lagi menjadi ahli bersatu dan tidak juga menjadi ahli Perikatan Nasional ataupun PAS. Dan apabila tindakan dah diambil untuk dia pecat, maka dia sebenarnya tidak ada hak untuk duduk di situ. Kalau di negara lain tu orang tu dah keluar dah. Moral orang kata obligation, since you are no more a member, you have to go. Tapi dia tak lagi. Itu sebab. Keduanya, bila dah buat begitu, dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang terakhir itu, saya pengusikan mesyuarat. Jadi dalam tu kita bincang soal jawatan Ketua Pembangkang. Dan saya pun dah beritahu, dan saya ahli majlis pun tahu, bahawa Datuk Hamzah tidak layak duduk di situ lagi, pasal dia bukan ahli. Dan tempat tu harus dikosongkan dan diisi oleh wakil ahli parlimen daripada PAS. Itu keputusan. Dan dipersetujukan. Cuma waktu itu Tan Sri Haji Hadi mengatakan kita nak ambil masa sedikit nak bincang dia sama dia lah. Pasal kami tak tuntut. Bersatu tak tuntut nak duduk sebagai Ketua Pembangkang masa zaman Hamzah tu, pasal kita calonkan dia. Dah dia tak ada lagi dekat situ, bukan ahli, maka kita carakan PAS. Pasal PAS parti yang punya terbanyak kursi. Itu dah dipersetujukan. Jadi maknanya kita serahkan pada PAS untuk dia buat keputusan segera. Prosesnya ialah bila PAS buat keputusan, sepatutnya dah buat dah pun. Menamakan kata A lah ahli parlimen dia. Dia akan jadi Ketua Pembangkang. Maka PAS boleh tulis surat tu dia punya Susagong kepada Parlimen, Speaker, memaklumkan pada Speaker bahawa ini calon kita yang patut diambil untuk mengisi tempat Datuk Hamzah. Yang ni belum berlaku. Saya nak minta pertimbangan melalui media ni supaya pimpinan PAS buat keputusan segera. Kalau tidak, dia menjejaskan imej Perikatan Nasional. Ataupun Datuk Seri Hamzah sendiri perlu letak jawatan. Ya, itu satu. Sepatutnya dia rasa malu lah. Dia tak ada orang kata local standby. Keabsahan tu boleh dipersoalkan. Katalah Ketua Pembangkang masih Hamzah lagi. Dia dah keluar satu statement panjang lebar berkenaan RUU apa. Dia bukan ahli kita. Adakah semua kita dalam PN nak menerima itu sebagai kenyataan daripada Perikatan Nasional? Tentu tidak boleh. Saya tak pergi ke Parlimen. Satu, saya tak berapa sihat. Keduanya, bila nak dengar nak duduk sebelah Hamzah, saya tak duduk lah. I mean, to be frank, it's not that because I want to be absent. Janggal. Sepatutnya tidak begitu kan? Sepatutnya tidak begitu. Tapi atas hal-hal sebab-musabab yang disebutkan tadi awal tadi, kalau berlaku, saya rasa janggal. But I have to attend Parliament. Hamzah patut insaf dan sedar, he is no more Ketua Pembangkang. The best thing is for him to leave. Beritahulah dia, you gang baik dia.